Di sinilah Johor Lama. Ini thank you lah juru kamera support kita, dah lemah lah tadi. Tapi juru kamera support kita pergi juga. Kita nak tengok lah sikit. Sebab tak senang dia diceruk ni. Nanti tak bila nak datang. Lawan lah sikit. Jadi sebagai pelancong, cuaca panas sangat. Kita nak sedikit cermin mata. Okay, kita dah sampai di kota Johor Lama. Ni dibuka pada umum. Di sinilah asalnya kota Kubu. Bermulanya kerajaan Johor. Ini tengok, fokus nah, sana. Sikit Kubu. Sini. Itulah Kubu pertahanan dahulu Itulah sisa tinggalan kota yang asalnya. Yang ini yang dah dibuat orang balik. Itulah sisanya. Kubu. Bismillah. Bismillah. Pasir dia putih. Macam di Perak juga. Inilah kestonan Johor Lama dahulu. Tinggal hanya sejarah. Kita tak naiklah pusing rumah ya. Mana setengah kasut? Kena nak masuk? Kota Johor Lama. Oh, dari sini lawa lah view. Oh, lawa guys. Di Johor Lama, seperti kita janjikan, kita dah pergi dah. Ada satu tempat saya tak tahu lagi, Batu Sawah. Itu ada dalam buku sejarah. Tak tahu di mana. Kubu dulu. Boleh baca pada batu penerangan kalau tak percaya. Pertempuran yang hebat. Portugis pun pernah datang menyerang. Bila kerajaan Melaka berundur ke Bentan, ke Johor Lama. Johor Lama ni pun dekat dengan Bentan. Banyak kaitannya dengan sejarah Melaka. Bendera ambil dah. Bendera. Dah. Bendera Allah. Kita nak masuk berdua pun boleh. Tu bendera Johor Lama. Itu bendera Johor, Malaysia. Tempat pertempurannya, kita tak naya dah nak naik ke bukit tu. Ini Johor Lama. Berapa kali kau nak ulang Johor Lama dah?
Tolong like dan subscribe. Siapa pecinta sejarah, tolong like dan subscribe. Boleh baca. Alauddin Riayat Shah 1540, bayangkan 1500 tahun yang dulu. Punya lama je. Selepas kejatuhan Sultan Melayu Melaka. Betul lah. Diorang berundur ke sini. Warisan kebangsaan. Daripada kita datang dengan motor je.